Kenapa pelik sangat orang ni? Penatnya hari ini. Kau tahu kan kes aku dengan tu gatal tu macam mana? Girls, tak payah nak bertengkar lah. I ada lagi 2 kotak kosong. Siapa nak jadi bongsu? You. Not funny. Tunggu apa kat situ, jomlah. Yana sayang, see you in KL kat office. Nanti kita jumpa kat office. We got a lot to talk. Kakak Saya ingat anak hari itu jumpa. Ayolah, jom. Ingat lagi tak waktu zaman universiti tu, kan aku ada cakap yang Cik Ayana ada kawan baik dia tu, yang kedua. Nurin lah tu. Yang tu? Tapi kan ada cakap aku dia ada syarikat sendiri. Buat apa dia nak tikam-tikam belakang pula? Syarikat Nurin tu kecil je. Iri hati dah tu. Tapi kan, selalunya macam ni. Kalau kau perasan lah, kawan baiklah yang selalu akan tikam belakang. Tak sangka tu Nurin. Muka lembut. Nampak baik. Tapi itulah. Kesian Kak Yana. Orang sekeliling dia semua toksik. Tak boleh pakai. Aku ni nak tolong dia. Tapi dia ni jenis yang tak boleh orang nak tolong. Semua benda nak buat sendiri. Okey. Aku rasa aku kena sekolahkan dia. Dia telepati sangat ni. Kucing ni mesti tak ada kawan. Sebab tu dia duk ikut kita daripada tadi. Tak, sebab saya baik. Suasana macam ni lain untuk saya. Dekat sini, saya boleh perhatikan ragam manusia. Saya kan penulis. Jadi seorang penulis tu, dia perlu observe. Perhatikan keadaan sekeliling, tengok seorang-seorang, karakter dia macam mana, muka dia macam mana. Dan saya kena cuba selami apa yang diorang lalui. Lepas tu dekat sini banyak choice. Tu je. Saya rasa ada satu benda awak kena tengok. Wajib awak tengok. Awak tengok saya. Free. Tak payah bayar. Free je. Tengoklah. Kamu tengok ke? Serius lari ni? Kau orang Haji Fakar? Kau kenal tak orang tu gatal tu siapa? Aku tahulah. Aku dekat sini teman dia je pergi bercuti. Lagipun kita orang ada business meeting. Business ke? Personal? Alah, kalau personal pun kenapa? Kau jealous lah? Apa hal pula aku nak kena jealous? Kau tahu kan kes aku dengan tu gatal tu macam mana? Girls, tak payah nak bertengkar lah. Hari ni kan always available. Ada 2 lagi kotak kosong. Siapa nak jadi bongsu? You. Not funny. Okey ke tu? Kalau ada masalah, awak boleh cerita dengan saya. Takkan dengan saya pun nak segan lagi. Saya nak tolong awak. Jadi awak kena belajar untuk terima apa yang saya nak tolong. Awak kena tahu satu benda. Kita hidup ni bukan untuk diri kita saja tau. Ada juga untuk orang lain.
Ada sebab. Allah hadirkan seseorang ni dalam hidup kita. Mungkin sebab awak selalu berdoa. Lepas tu Allah makbulkan. Lepas tu Allah hantar saya hadir dalam hidup awak. Kita tak tahu apa yang dia atur untuk kita. Matang juga awak ni. Kadanglah ada masa kita serius, ada masa kita kena matang. Dah, makan. Panas-panas ni sedap. Ni kalau sejuk nanti dah sedap lah makan. Ni, ayam. Puas makan. Ni kalau... Besar. Okey. Tadi awak tak mau cerita kat saya sebab awak kata kat saya dah bising lah. Lah ni kat sini dah sunyi dah. Awak boleh cerita kat saya. Apa yang buat awak serabut sangat tu? Saya tak tahulah nak start daripada mana. Okey, awak boleh mula start pasal masalah syarikat ke? Ataupun masalah dengan kawan? Ataupun masalah dengan masalah awak sendiri? Awak pilihlah mana satu awak nak cerita. Dulu, saya ada tulis journal tau. Sekarang ni dah lama saya tak tulis. Okey, lah ni awak tulis lagi? Tak, dah lama dah tak tulis. Okey. Saya tahu pasal awak tak tulis dah. Sebab saya ada dengan awak. Betul tak? Function saya ni. Ya, menyampah. Oh, nampak. Okeylah, saya mula daripada masalah syarikat. Okey. Tak apa. Sebelum tu, takkan nak cerita berdiri kat sini? Kau awak nak duduk ke? Malaslah duduk. Sini. Okey. Mula. Okey, saya pernah cerita kat awak kan? Yang penjualan novel menurun sangat sekarang. Okey. So disebabkan tu syarikat tangguh banyak hutang. Hutang itu, hutang ini, hutang royalty, hutang printer. Tapi alhamdulillah Walid dah pinjamkan duit pada syarikat. So daripada duit tu saya dah settle banyak sangat hutang. Okay. Tapi hutang tak hutang, saya kena bayar juga kan. Lepas tu datang lagi satu masalah. Entahlah. Saya tengok diri saya ni lepas satu masalah berkait-kait. Macam tak habis-habis. Berangan tu. Yang kau sergah aku tu kenapa? Yang kau duduk tersengih-sengih seorang-seorang dah kenapa? Mana ada. Aku ni selalu macam ni, okey? Ceria-ceria. Ha. Yelah, memang kau tak nampak. Sebab meja kau tu kat luar. Kau syok Kak Amir. Daripada tadi aku tengok kau asyik usah di table je. Kenapa? Tapi, bila fikir-fikir balik kan, selama Amir tak ada, kau okey biasa je. Bila Amir balik je KL, kau terus mood ceria, happy Buat apa ni? Selamat pagi Cik Yana. Selamat pagi, Cik Ayana. Jumpa saya sekejap lagi Baik, Cik Ayana. Jumpa awak kat mana? Sini ke? Kan dah kena sound. Pergi balik buat kerja kau tu. Tak kisah. Nanti aku cerita ke Amir. Dia dulu Ya, Cik Ayana.
Apa cerita JTK ni? Itu memang satu masalah. Pada mulanya, saya dapat satu email tentang aduan daripada bekas pekerja. Yang kedua pula, tiba-tiba saya dapat call daripada pihak JTK ni mengatakan tentang satu tuntutan. Tuntutan apa? Tuntutan gaji ganti tanpa notis. Sebab dihentikan pekerjaannya dalam masa 24 jam tanpa alasan yang kukuh. Bukan tu je, pegawai itu pun cakap yang bekas pekerja ni memang ada hak untuk buat tuntutan. Tapi saya dah bagi tahu pegawai itu yang saya akan maklumkan kepada majikan untuk hubungi pihak mereka dengan segera. Okey, faham. Mulai daripada hari ini, awak tolong cover semua kerja si Roslan tu. Sementara kita dapat HR baru. Boleh tak? Boleh, boleh. Itu je. Okay. Ni lagi satu. Amir, kau ni PA Cik Ayana tau. Ha? Bukan rakan kongsi dia. Suka hati mak kau je kau nak masuk bila masa kan? Mari tak apa, nanti aku jelaskan dekat dia. Macam mana dengan percutian kau tu? Best sangat. Seronoklah. Aku ni bukan jalan-jalan sekali pergi bercuti kat tempat orang. Asyik-asyik Alustrak KL. Alustrak KL. Ni bila dapat pergi dekat Langkawi ni, tengok ombak-ombak dia, rasa macam honeymoon. Honeymoon Sepanjang kau kat sana, kau selalu jalan-jalan dengan Cik Ayana ke? Mana boleh cerita. Tiba-tiba pula nak berahsia dengan aku, kan? Apa hal kau nak jumpa aku ni? Kan aku dah cakap dah. WhatsApp atau call je. Ni tengah-tengah panas macam ni nak jumpa. Aku tak boleh lah kalau nak cakap tak tengok muka kau. Macam mana cutian kau dengan Haji Fakar? Kau sampai Langkawi tak telefon aku langsung kan? Buat dono je kau Aku je yang kena telefon kau. Nak agakkan kau telefon memang tak lah. Okey, sekarang ni kau bagi tahu aku. Masa kat sana ada tak kau bincang Haji Fakar pasal pelaburan dia dekat company kau tu? Nak bincang apanya? Haji Fakar dah bagi tahu aku tujuan dia pergi Langkawi tu sebab dia nak holiday. Jadi tak adalah nak business talk. Aduh, tak ada business talk pula. Dah kenapa? Habis kau tak tanya ke? Yelah, takkanlah tiba-tiba aku nak buka cerita pasal invest tu. Nampak sangatlah. Tapi Haji Fakar dia bagi tahu aku yang kau ada jumpa dia untuk invest dekat syarikat aku. Dia cakap apa? Dia tak adalah cakap nak invest terus. Dia cuma tanya apa matlamat aku untuk syarikat sebelum dia pump duit. Kau jawab apa? Aku tak ada jawab apa-apa lah. Aku tak sempat nak fikir sebab tiba-tiba je dia tanya aku. Kau ni... Takkan itu kau tak boleh nak goreng. Zarina? Ya? Ni, apa cerita kita punya iklan graphic designer? Bila nak keluar date interview? Iklan kita sangat baik, Cik Ayana. Banyak respons positif yang kita dapat. Kepada siapa yang dah telefon dan hantar email, saya dah suruh mereka hantarkan resume dan juga artwork yang mereka pernah buat. Cuma tarikh tu, bila Cik Ayana nak saya panggil untuk mereka datang interview, saya cuma takut kalau awal sangat, mungkin Cik Ayana nak extend holiday. Okey, macam ni. Awak mesej semua senarai KIV, ya? Dan tanya diorang boleh datang tak kalau interview esok? Okey? Kalau diorang boleh datang, ramai yang positif, suruh diorang bawa artwork diorang dalam hard copy. Boleh? Boleh, Cik. Banyak lagi ke? Sikit. Okey. Jangan lupa, Assalamualaikum, Mami. Waalaikumsalam. Yana? Yana kat mana? Kat Langkawi lagi ke? Tak adalah, Mami dah balik dah office. Cepatnya.
Yelah, tiba-tiba banyak pula masalah dekat office ni, Mami. Ya ke? Ya Allah. Masalah apa tu? JTK cakap ada ex-staff buat aduan. Ya Allah, kesian anak Mami ni. Tak habis-habis dengan masalah kan? Habis tu kalau salah macam mana? Kena keluar duit ke apa? Tak ada maknanya. Yana akan lawan sampai Yana menang, okey? Okeylah, kita off topic. Haus Langkawi, okey tak? Okey je. Yana sempat tak nak siapkan manuskrip tu? Jangan tak siap pula. Memang tak habis pun tak sempat, Mami. Yana sempat jalan-jalan tak? Mami? Sejak bila Mami pandai tanya Yana soalan pelik-pelik Alah, Mami saja je tanya. Manalah tahu kan Kok Yana tiba-tiba sempat pergi jalan-jalan kan? Ni tak apalah. Nanti Yana balik tau. Mami nak masak. Okey, lama dah tak jumpa Yana. Okey. Okey, Mami. Okey, miss you, love you. Bye. Okey, bye. Bye, Mami. Jaga diri. Assalamualaikum. Tun. Dari mana? Ni, pergi ambil kain ni. Ada orang upah nak buat baju. Oh, okeylah tu. Okeylah kan? Elok sangatlah. Okey. Bah. Ada apa? Nak pergi mana tu? Pergi mana lagi? Pergi surau lah. Jalan kaki? Jalan kaki lah. Abang dan Lah ni dia kena jalan kaki bagi exercise. Supaya pecah peluh ni. Abah tahu tak? Orang ni risau tau dekat Abah. Risau apa? Risaulah. Duk keluar tu. Tahu makan pelik-pelik, tak pantang. Lagi beberapa hari nak jumpa doktor pakar, tahu tak? Alah, janganlah risau. Pasal makanan ni memang Abah ada pakar pemakanan yang menjaga makanan Abah ni. Ni, yang nak buat pembedahan ni kos dia mahal ke? Kalau mahal, pakai duit simpanan Abah tu. Ni, bab-bab lagu tu tak payah duk fikir lagi. Yang duk kena jaga, nombor satu adalah jaga kesihatan. Alah, yang tu juga yang duk risau. Duk risau buat apa? Pasal kesihatan ni ada pakar dia. Abah cakap duk jaga ni. Makcik melalu jaga, pantau kesihatan Abah ni. Tak habis-habis dengan janda melah tu. Ya Allah. Orang yang duk jaga depan mata, duk nasihat depan mata ni tak nampak. Asyik duk sebut melah. Tun. Abah pergi dulu ya. Ina, siapa pun nulis manuskrip ni? Dia ni prolific ke? Kenapa? Tak ada lah. Dah 2 manuskrip aku baca. Tak ada apa benda pun. Benda yang sama ya. Penulis tu adalah terbitkan beberapa novel, tapi bukanlah prolific seperti yang kau cakap tu. Kan Cik Ayana pun tengah mencari penulis novel cinta Islamik dan cinta remaja. Faham. Mungkin dia ni penulis cinta remaja. Sebab isu dia sama. Ulang-alik benda yang sama. Zarina? Ya? Lupa nak tanya tadi. Ni, apa cerita manuskrip Farhana? Macam lama sangat senyap. Bukan dia dah patut hantar email ke? Nanti saya cek kan? Pasal interview tadi? Tentang interview tu untuk calon-calon graphic designer, saya ada hubungi beberapa orang saja, tak semuanya lah. Tapi siapa yang saya dah hubungi tu, mereka boleh datang besok. Really? Okey, kalau macam tu awak mesej semua senarai, minta diorang datang interview esok. Boleh? Kalau boleh nak settlekan cepat So sekarang ni saya nak keluar, saya ada urusan nak settle hal aduan X staff. Amir, jom. Cepat. Okey. Ayana, habislah kau kali ni. Kau akan kena teruk
Sebab aku ada segala pengakuan, bukti-bukti daripada bekas pekerja engkau. Semua ada dalam genggaman tangan aku. Ha? Panjang umur. Nak gimana tu? Nak pergi pertahankan diri apa yang kau dah buat ke? Cubalah. Kalau boleh. Aku sebenarnya muskil. Kenapa Amir tu dah lama tak makan dengan kita? Cik Ayana bila keluar, kadang-kadang dia akan suruh si Amir tu ikut dengan dia. Ha? Kenapa dia suruh Amir pula? Bukan ke Cik Ayana tu tak boleh dengan lelaki? Tapi dengan Amir boleh pula. Ke dia orang bercinta? Tak mungkin lah, tak mungkin. Tak logik langsung percintaan antara bos dengan staff. Siapa kata tak logik? Logik lah kalau hati dah suka sama suka. Memanglah benda tu akan berlaku ke tempat lain. Tapi sekarang ni, kita tengah cakap tentang Cik Ayana, bos panas barang kita tu. Okeylah, walaupun dia orang tu profesional, tapi cuba imagine Cik Ayana nak marah boyfriend dia sendiri sebab kerja. Dan cuba imagine pula perasaan si Amir tu bila kena marah dengan girlfriend dia sendiri. Pernah jadi macam tu ke? Banyak kali. Tapi kalau fikir balik kan, Amir tu sama je kena tempik dengan Cik Ayana. Sama macam staff-staff lain. Ni pun sekarang Amir ikut Cik Ayana sebab kes yang dia kena serang tu. Cik Ayana tu kena kacau lagi ke? Dia dulu. Tak logik langsunglah nak berhentikan staf kena keluarkan surat amaran dulu. Habis tu, setiap kali staf buat kerja, kena keluarkan surat amaran dah. Berapa ratus surat dah kena keluar. Dah tu kan undang-undang. Nak buat macam mana? Ni, tu pun supaya majikan nak bertahankan diri mereka. Ni, awak dengar ni. Awak dengar saya nak cakap ni. Apa? Ni, dengar ni. Lah ni awak salah. Awak patutnya bagi surat amaran dulu, baru berhentikan kerja. Sebab tu bekas pekerja tu untuk ganti rugi. Faham tak? Dan ni awak tak payah pening, awak relax. Pegawai tu dah habaq dah tadi. Mereka kesiasat dulu betul-betul, bagi mereka bawa ajar. Okey, lagipun benda yang jadi ni kita tak minta pun. Bagi mereka bawa ajar, okey? Diamlah. Hai. Hai. Pergi menghadap JTK ke? Ada masalah apa ni? Bayang kau boleh lepas. Kau jangan risau. Mungkin kau akan kena saman lebih daripada apa yang patut kau dapat. Jom. Jom. Ni. Dalam ni ada pengakuan, ada bukti, ada surat daripada bekas-bekas pekerja yang kau pernah buang dulu untuk tuntut ganti rugi. Kau ada masalah apa lagi dengan aku ni? Kau sebenarnya tak boleh terima yang kau dah kena buang kan? So now, nak balas dendam lah. Dah. Dah habis dah. Dah habis jom. Tak layan orang macam ni. Dah jom. Kau siapa Aku manusia yang paling handsome kat muka bumi ni. Jom. Dah, jom. Boleh pergi dah. Itu. Ni. Awak nak makan apa? Nak bagi sejuk sikit hati awak. Saya tak ada mood nak makan. Saya tak lalu nak makan apa-apa pun sekarang ni. Saya tahu awak nak makan apa. Awak kena telan petik ais biji. Okey, saya melawak aja. Kenalah makan sikit. Nanti sakit siapa nak uruskan syarikat. Nak harapkan saya? Saya nak uruskan syarikat tak boleh. Tapi kalau nak uruskan awak, saya nombor 1. Okey, awak. Okey. Awak nak makan apa? Awak makan dessert, kek, Salah. Oh, susahlah macam ni. Okey. Kita jalan dulu. Nanti kalau awak tengok kedai mana awak rasa nak makan, kita masuk. Okey.
Ni, awak nak makan sini ke? Situ? Ke sana? Bagi saya fikir kejap boleh tak? Okey. Sat, awak. Sat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mei. Dah jumpa ke cara macam mana nak bawa Abah pergi KL? Ni, Abah Lim memang tak boleh cuti langsung ke? Tak boleh. Kau dah tanya dia 2 kali dah. Dia kata projek baru ni memang tak boleh. Banyak sangat kerja nak kena buat. Okey. Tak apa kalau macam tu, Mai baliklah. Nanti Mai balik naik bas. Lepas tu Mai ambil Abah, Mai bawa Abah balik naik bas KL juga. Senang. Oh, tak payah. Tahu tak bahaya duk pimai tu. Okey, tak apa macam ni. Nanti Mai minta tolong bos Mai lah, senang. Amir. Ni, berapa kali kau dah pesan dekat Hang? Tak payah nak minta tolong bos Hang. Dah, lagi senang lagu ni lah. Biar kau sendiri yang bawa Abah nak retai suara tu PKL. Faham tak? Hang jangan nak minta tolong dia, Aduh, kok. Kalau naik kereta tu lagi dah susah, kok. Kang rosak tepi jalan nanti susah. Ni, macam ni lah, kok. Bagi Mai fikir dulu. Nanti apa-apa nanti Mai beritahu kau boleh. Yana. Mami! Ya Allah. Ya Allah, Mami! Yana buat apa ni? Tak ada buat apa, Mami. Dah makan belum? Dah. Allah. Jomlah teman Mami makan, boleh? Jom. Jom. Sana, Mami. Lah, awak kat sini ingat pergi mana dah? Ni, kita nak makan kat mana? Saya ada salah cakap ke? Tak ada, Jap. Ni siapa ni? Amir, Mami nama dia? Oh, Amir. Amir, Datin G, Amir. Betul. Tak payah panggil Datin, panggil Ati je. Oh, jadi inilah Amir yang selalu Yana terlepas cakap tu. Ni, awak ada terlepas cakap apa-apa ke masa kita berdua ke? Ada? Tak, masa Yana dekat Langkawi, Ayana ni ada terlepas cakap. Tu yang Aunty terfikir, siapa pula Amir ni? Dapat tak jalan-jalan kat Langkawi? Langkawi? Langkawi, Mami. Nothing special. Saya ceritalah biasa je kan. Apa Yana ni? Biarlah dia nak cerita. Sekurang-kurangnya Mami boleh tahu kan apa perangai Yana ni daripada mulut orang lain. Kalau nak tunggu dia cerita memang taklah. Betul, setuju sangat. Ni macam ni, Aunty. Ni bukan apa Aunty macam ni. Ayana ni, dia ni sejenis manusia yang berahsia. Abang. Duk sembang dengan Amir, dia telefon. Lepas tu duk sembang pasal Abah punya temu janji nak jumpa pakar tu lah. Lepas tu Amir kata macam ni. Dia nak balik ambil Abah. Dia balik naik bas. Bawa Abah PKL pun nak balik naik bas. Macam payah, Itulah, tapi nak buat lagu mana? Tu je cara yang kita ada. Tak apa macam ni. Esok abang pergi pejabat, abang tanya staf ukur dia boleh ganti abang. Apa hari nak Okey, macam ni. Kita bertolak lepas subuh. Agak kita sampai tu, terus jumpa doktor pakar. Selesai kita terus balik. Uish, teruk badan tu. Macam ni. Besok abang tanya staf, kok dia boleh kerja 2 hari. Ganti abang. Tapi tu tak elak kalut-kalut. Okey. Ni, abang. Abang tahu tak? Amir boleh pula dia nak minta tolong bos dia. Tolong apa? Minta tolong apa lagi? Minta tolong ambil Abah bawa PKL. Bagus tu. Tak sepo pula. Tak, sekurang-kurangnya kita tahu Abah tu selamat pergi, selamat balik. InsyaAllah. Lepas tu mereka boleh terus pergi tu hospital. Tak payahlah. Kan dah kata dah, tak mau minta tolong orang. Lagipun anak menantu ada, buat apa? Taklah, ni tak mau minta tolong ke, takut termalu. Pernah candik dia dulu. Oi. Lebih nampak. Siapa nak malu dengan dia? Tak.
Cakap je. Cakap je duk masuk belah dia pula. Nak marah. Bukan nak masuk belah orang. Don, cakap je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rindu saya. Lambat lagi nak rindu awak lah. Rindu tu jauh sangat tak pernah terlintas dan takkan wujud pun. Saya cuma selesa dengan awak je. Awak ni tahu tak, awak kena belajar satu je. Awak kena buang sikit ego tu. Ni bukan soal ego, okey? Dah lah, saya malas nak berkelahi pasal ni. Ni saya nak tanya awak sikit ni. Awak ada pernah cerita apa-apa tak dekat mak angkat awak tu pasal awak? Adalah borak dengan dia. Cuma tak adalah saya cerita semua. Sebab bila saya nak cerita, saya rasa macam janggal, macam awkward. Awak kena percaya kat dia lagipun dia bukan orang lain. Awak kena berani cerita dekat dia. Lagipun seumur hidup awak, dia selalu ada dengan awak. Awak kena bersyukur tau. Awak ada mak yang boleh nasihatkan awak, yang boleh dengar luahan hati awak. Okey, faham. Thank you. Bye. Besok. Banyak lagi kan manuskrip nak baca? Tak adalah, tinggal sikit je. Tapi ni tengah periksa. Kalau ada babak-babak yang bosan nak tukar sikit. Awak nak saya tolong? Kalau nak saya tolong, bagi saya salinan, bagi saya baca. Mana boleh? Benda belum siap pun. Bocorlah. Kau takut saya baca? Kau ada masukkan jalan cerita saya dalam tu ada? Apa kena-mengena pula awak dengan manuskrip saya? Pernah tahu saya ni kan boyfriend kontrak awak. Kau masukkan watak saya dalam tu? Ada? Nak apa masuk sini cik saya? Awak jangan nak ubah topik. Saya masak sangat dengan panggil awak. Dia dulu. Tadi ada surat merah kat pagar. Bila Peter tunggak. Kalau tak nak kena potong, kena bayar cepat-cepat. Nanti saya bagi awak duit ya. Lepas tu orang servis saya pun dah mesej dah. Tanya bila nak bayar. Hello? Jabatan Tenaga Kerja? Ya, saya Zailan. Kenapa, Encik? Majikan tolak tuntutan? Okey, saya dah baca dah dua manuskrip yang Cik Ana bagi ni. Saya rasa tak berbaloi kalau kita nak keluarkan. Sebab? Cik Ana nak buat kisah cinta kan? Tapi jalan cerita dia longgak. Tak berbaloi, risiko dia sangat tinggi. Itu je? Lagi? Itu juga alasannya. Mana cukup? Saya nak dengar banyak lagi. Sekejap, Okey, teruskan hujah awak. Saya nak dengar. Okey. Untuk awak, untuk Cik Ana yang baru pertama kali nak terbitkan genre macam ni, mungkin akan ada risiko tinggi sebab Ayana Publication kan dah ada pengikut yang setia. Jadi, dah tentu-tentu mereka seronok nak beli kalau ada genre baru. Bayangkan kalau novel tu bosan. Dah tentu-tentu mereka akan ingat novel yang lain pun bosan juga. Make sense. Okey, kalau kita keluarkan novel ni juga, mungkin akan kurang dapat sambutan. Itu je. Nak apa tadi? Hello, nak apa tadi? Cik Ayana, ini adalah manuskrip daripada Cik Fahana.
Okey. Dan saya juga dah hantar salinan kopi kepada email Cik Ayana. Dan ini juga adalah senarai nama calon-calon untuk beri ke grafik. Okey, thank you. Sama. Mei. Aku tak sangka lah matlamat kau nampak jelas dalam bidang ni. Siapa pula? Aku kagum dengan penjelasan kau tadi dalam bilik Cik Ayana tu. Pasal itu ke? Macam ni. Aku ni cuma bagi pendapat je. Kalau ayah... tu. Kalau Cik Ayana terima, dia terimalah. Kalau dia tak terima, lantak dia. Kau tahu tak, selama aku kerja kat sini, tak pernah aku nampak satu penulis ataupun editor memberikan penerangan macam kau tahu. Takkanlah, tak mungkin kot. Sepanjang kau praktikal kat sini, kau selalu nampak kan aku ada kat dalam bilik Cik Ayana tu. Sebab itulah aku tahu. Tapi takkanlah tak ada seorang pun bagi pendapat. Mesti ada punya, mesti ada. Mesti ada. Cik Ayana memanglah akan tanya pendapat. Tapi yang lain tu semua, angguk-angguk, krik-krik, senyap-senyap. Lepas tu ikut je apa yang Cik Ayana nak. Tak beranilah tu. I like it. Nah, minum. Ayo. Mak. Dah agak dah. You ni nakal tau. Dah, main sini, main. Tadi I tunggu. Tak sibuk ke hari ni? I memang sibuk. Sibuk itu termasuklah sibuk dengan you. Printing 2 novel you tu dah hampir siap. So maksudnya 5,000 naskah untuk satu judul, maknanya 10,000 naskah untuk 2 judul. Betul kan? Terima kasih you. 10,000 apanya sayang? Kan I dah cakap tu hari, I akan print 20,000 each judul. Banyaknya tu. Habis tu, I nak letak dekat mana? I rasa store dekat office I tu pun memang tak muat. So, I tak pernah print sekali banyak macam tu. I know. I dah fikir dah semua tu. Nanti I hantar setiap judul tu 5,000 naskah ke office you. Dan selebih tu, I dah deal dengan kawan-kawan I. Tapi you, I rasa bersalah lah sebab you dah print banyak-banyak. Lepas tu, you lagi yang tolong edarkan pergi ke kedai-kedai buku. Perkara kecil, small matter lah. Yang penting, you concentrate. Teruskan dengan penjualan novel-novel you. Yang I buat sekarang cuma untuk bantu you naikkan bisnes you. Terima kasih banyak. Thank you so much. Sayang you. Sekejap. Tu. Lagi 3 judul yang you janjikan tu. Mana dia? Dah siap? Alamak. I lupalah. Tak apa. Sehari 2 ni, I akan cuba cari. Tapi jangan lambat-lambat, sayang. Bukan apa, I nak semua orang buka mata, kan? Tengok NR Publishing tiba-tiba produce 5 judul sekaligus. Lepas tu, nama NR Publishing ni akan meletup naik. Thank you tau you sebab you banyak tolong I. Kalau you tak tolong I, tak tunjuk ajar dekat I rasa I masih lagi penjual novel biasa. Jangan lupa, your business plan. I nak tengok sebelum I invest dengan business you. Hey. Kau buat apa kat sini? Kau tak telefon aku pun kan? Aku kebetulan lalu kat sini. Ternampak engkau tersenyum-senyum seorang-seorang. Dah kenapa? Tak adalah. Aku jumpa Haji Fakar tadi.
Bahayalah kalau Haji Fakar ternampak kita berdua dekat sini. Kau dah kenapa? Bukan Haji Fakar tak tahu yang kita ni berkawan. Aku yang kenal kau dengan dia. Kau dah kenapa? Ha? Hey. Aku lupalah, sorry. Apa cerita kau dengan dia? Oh, tak ada apa pun, pasal printing je. Haji Fakar bagi tahu aku yang novel-novel tu semuanya dah nak siap dan sekarang ni nak hantar pergi ke kedai buku je. Okey, pasal investment? Kau ni, sabarlah bagilah sesuatu dulu. Kau ingat Haji Fakar tu budak-budak kurang cerdik macam kau? Kau ni cubalah sabar sikit bagi satu-satu jalan. Janganlah semua sekali serentak. Kalau aku tekan-tekan dia, nanti dia takkan invest dekat kita. Program kita semua rosak. Kau cakap je lembab buat kerja kan senang. Wah, kalau aku lembab, engkau pun lembab sebab aku belajar daripada engkau. Apa yang kau buat, aku akan ikut. Okey, sebab aku pun ada rancangan untuk Ayana kan. Jadi rancangan kau tu dah jalan ke belum? Dah. Cuma ada sikit je masalah tapi tak apa. Kau jangan risau, aku ada backup plan. Okey.